Bila kena tukar absorber kereta? It depends sebenarnya. Kalau ikut mileage, kita cadangkan dalam 60,000 ke 100,000 km. Kalau ikut tahun, kita cadangkan dalam 3 ke 5 tahun. Tapi kalau ragu-ragu, boleh datang untuk cek part suspension setiap 3 tahun. Apa tanda-tanda absorber dah rosak? Okey, antara tanda bila absorber dah start rosak ialah yang pertama sekali, bila kita bawa kereta dah start rasa membuai. Bila kita corner, kita rasa macam kurang yakin sebab bila kita corner dia rasa macam kereta tu membuang. Ketiga, kita bawa kereta and kita nak brake, dia rasa macam panjang. Last kali, bila kita bawa dekat jalan yang tak rata, dia ada bunyi macam tuk-tuk macam tu. Itu antara tanda absorber kita dah start rosak. Kalau absorber dah rosak, boleh jalan lagi tak? Oh, tak disarankan. Absorber bila dah rosak, kereta kita akan jadi kurang grip. Bila kereta kurang grip, risiko bila time emergency brake. Dan yang kedua, risiko juga untuk tayar kita cepat haus. Better bawa kereta terus ke pakar suspension yang terdekat. Kat mana tempat trusted untuk tukar absorber? Semestinya di Mr. Absorber. Kami ada lebih 51 cawangan seluruh Malaysia and merupakan the only one largest car suspension chain store dalam Malaysia. Komen apa masalah kereta anda dekat ruangan bawah, kami akan bantu. Dan sebelum tu, jangan lupa untuk follow akaun Mr. Absorber. Jom pandu kereta lama seperti baru.